Hello, hi, assalamualaikum guys. Welcome back to ADA channel guys. So hari ni aku nak unboxing kereta yang ada kat dinding ni. Haha. Kereta ni guys, 69 Ford Mustang Boss 302. Berapa panjang nama dia. Ni kereta apa orang panggil Falcon. Yang ni jenis Falcon ni kan. Aku ada lagi satu tau jenis Falcon ni. Ni kereta apa entah ni kat belakang aku ni. Kereta Ford Mustang. Ni. Oh, dia sama lah Ford Mustang juga, tapi yang jenis orang kata gemuk sikit. Yang ni tak gemuk sangat. Alright. So, sekejap. So guys, jom aku nak unboxing kereta ni. Kereta ni kalau tak silap aku beli dekat KK Mart, dekat section 16 Shah Alam. So ni ada jumpa 2-3 lah masa tu. Lepas tu dah susah dah nak jumpa. Alright, so jom kita unboxing. Okay guys, so kereta pertama kita 69 Ford Mustang Boss 302. Boss, then and now. Dia punya tema ni kan, then and now. So jom kita nak buka. Bismillah. Kraken guys. Alright, kita tengok pandangan daripada tepi dia. Dia ada stiker, ada logo Falcon. Kat situ ada logo Falcon, batu tin, Sparko, logo Hot Wheels semualah. Tu ada ni, yang penting ada logo Ford kat sini. Tingkap dia terbuka guys. Sport rim dia macam ni. Ni bahagian depan. Cantik grill dia guys. Okay, ni bahagian atas. Hood dia cantik. Falcon tires. Okay, dia punya ada stripe macam ni, cantik. Memang cantik kereta ni, cantik. So ni bahagian belakang dia, simple je. Okay, dia ada spoiler macam tu je. Okay, so kereta ini casting tahun 2019 guys. Nampak? So jom kita pergi letak dekat rak Hot Wheel. Okay guys, aku nak letak kat atas sini. Okay, kita letak kat sebelah kereta Gorgon ni. Okay guys, so itu je video kita untuk hari ni. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.